Okey. Yang ni daun ni, tengok daun ni ya. Ni kunyit hidup, alia tua, lada hitam 20 biji, pelaga 3 biji, buah kayu manis 1, daun sirih 3 dan daun ni Daun ni sikit lah. Yang barang kering semua dah tumbuk alia, pelaga, lada hitam, kayu manis semua dah tumbuk dah. Sebab ini benda yang keras. Air dah panas. Alia, kunyit, lada hitam, buah pelaga masuk dulu. Okey. Okey, ini jus dia tadi Tadi yang daun-daun sirih, daun semua 3 jenis daun, rempah-rempah kering dan rempah basah dah tumbuk, dah rebus Rebus dah macam ni. Seorang minum gelas macam ni. Kalau minum cara suam. Biar suam sikit minum pagi dengan malam. Very good. You try tengok baru you tahu macam mana. Okey, semua orang boleh minum, tak ada side effect. Ini memang tak ada side effect. Khasiat bagus untuk kahak, especially for kahak batuk. Okey, cuba